pernah terjadi di dalam sejarah Malaysia. Di tempat kelima adalah kebakaran yang terjadi di Madrasah Darul Quran Ittafaqiyah pada tahun 2017. Kebakaran ini telah pun meragut 23 nyawa. 21 daripada nyawa yang terkorban itu adalah pelajar tahfiz, manakala 2 lagi adalah pengajar di sana. Kebakaran ini terjadi disebabkan oleh pertelingkahan yang terjadi di antara pelajar tahfiz dan juga remaja daripada luar. Disebabkan ini, remaja-remaja tersebut bertindak dengan drastik dan membuat pelan untuk membakar tahfiz tersebut. Mereka menggunakan 2 tong silinder dan akhirnya kebakaran besar terjadi di tahfiz tersebut. Remaja-remaja tersebut telah pun ditahan, tapi apa kesudahannya? Nyawa yang pergi tidak dapat dikembalikan. Di tempat keempat, kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Malaysia adalah Jerebu pada tahun 2016. Mungkin korang terfikir kenapa Jerebu? Ini bukanlah kebakaran. Tetapi pada tahun 2016, Menteri Sumber dan Alam Sekitar berkata bahawa Jerebu ini berlaku disebabkan pembakaran terbuka yang sangat meluas. Pada masa itu, bukan saja Indonesia membuat kebakaran terbuka untuk meluaskan ladang kelapa sawit mereka, tetapi ramai mereka yang tidak bermoral dan juga tidak bertanggungjawab memulakan kebakaran terbuka. Di tempat ketiga kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Malaysia adalah di Tanjung Langsat, Johor. Pelabuhan Tanjung Langsat menyaksikan kebakaran yang terbesar dengan kepulan-kepulan asap dan juga kebakaran mega-mega yang terjadi disebabkan oleh letupan gasolin dan juga naphthalene yang terbakar secara tiba-tiba. Pihak polis pun tak tahu macam mana bahan-bahan yang mudah terbakar ini boleh terbakar. Namun nasib baik tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Di tempat yang kedua, kebakaran terburuk di dalam sejarah Malaysia adalah kebakaran yang terjadi di Madrasah Taufiqiyah Al-Khairiyah pada tahun 1989. Kebakaran ini telah pun meragut 27 nyawa. Ini berlaku disebabkan oleh lilin yang terjatuh dekat tilam salah satu pelajar di madrasah tersebut. Disebabkan oleh perkara ini, sampai ke hari ini, pihak madrasah tidak membenarkan lagi mana-mana pelajar untuk menghidupkan lilin ataupun memasak di dalam asrama bagi memastikan perkara ini tidak lagi berulang. Di tempat pertama, kebakaran terburuk di dalam sejarah Malaysia adalah kebakaran yang terjadi di Pusat Membeli Belah Campbell di Jalan Campbell. Sekarang ini Dan Wangi pada tahun 1976. Pusat Membeli Belah ini merupakan salah satu pusat membeli belah tertua di Malaysia. Dibuka pada tahun 1973. Bayangkan, baru 3 tahun je buka. Bangunan yang setinggi 20 tingkat itu telah pun dilahap oleh api. Berlaku disebabkan oleh pintasan elektrik. Bangunan ini dilahap sekaligus dan menyebabkan salah satu mangsa terkorban. Bayangkan, dekat tengah-tengah ibu kota ada kebakaran begitu sebesar pada masa itu. Dahsyat sekali. Yes.